Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak ajak semua berfikir tentang satu perkara yang kalau kita pandang remeh, ia boleh meruntuhkan negara kita dalam diam. Bukan bencana alam dan juga bukan peperangan, tapi satu budaya yang makin tersebar, iaitu rasuah. Rasuah bukan sekadar duit bawah meja. Ia adalah virus sosial yang perlahan-lahan merosakkan sistem, menghancurkan keadilan dan juga menjadikan masyarakat hidup dalam ketidakpercayaan. Dan kalau kita tak berhenti, generasi akan datang yang akan menanggung akibatnya. Rasuah. Apa itu rasuah? Rasuah boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Ada yang beri hadiah, ada yang beri kuasa, ada juga yang beri pangkat untuk dapat sesuatu yang bukan hak mereka. Secara mudahnya, rasuah ialah perbuatan salah guna kuasa untuk kepentingan peribadi. Masalahnya, ramai orang anggap rasuah tu tak apalah, semua orang buat. Tapi sebenarnya, bila satu orang mula, orang lain pun akan ikut sekali. Dari satu kes yang kecil menjadi satu budaya besar yang sukar untuk kita bendung. Bahaya pertama rasuah ialah kerosakan sistem negara. Bila rasuah ni berleluasa, keputusan penting tak lagi dibuat berdasarkan merit atau keadilan. Contohnya, jawatan diberikan kepada orang yang bayar, bukan kepada orang yang layak. Projek pula diberikan kepada syarikat kroni, bukan syarikat terbaik. Akhirnya, negara rugi berbilion ringgit setiap tahun kerana keputusan yang tidak telus. Bila duit negara disalahgunakan, rakyat yang terkesan, sekolah jadi tak berkualiti, hospital kekurangan peralatan dan kemudahan awam tak diselenggara dengan baik. Rasuah juga menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat. Bayangkan, kerja keras seseorang tak dihargai. Sebab apa? Sebab seseorang lain membayar untuk mendapatkan peluang itu. Anak muda yang bijak dan berbakat tak dapat peluang pekerjaan. Bukan sebab mereka tak layak, tapi sebab jawatan itu sudah dibeli oleh orang lain. Itu bukan sahaja mematahkan semangat, tapi menjadikan rakyat hilang kepercayaan pada sistem negara kita. Rasuah juga menyebabkan hak rakyat diabaikan. Bila pemimpin atau penjawat awam utamakan keuntungan peribadi, suara rakyat tidak lagi menjadi keutamaan. Projek pembangunan tergendala, bantuan lambat sampai dan juga kebajikan masyarakat tidak diambil peduli. Inilah yang menyebabkan jurang antara kaya dan miskin semakin melebar. Rasuah ini juga menghancurkan kepercayaan. Bila rakyat hilang kepercayaan kepada sistem, maka mereka mula rasa negara tidak lagi adil. Mereka rasa mereka tak lagi dilindungi. Kepercayaan mereka pun hilang serta semangat patriotisme pun semakin pudar. Rasuah bukan sekadar merosakkan ekonomi hari ini, tetapi menyekang perkembangan masa depan. Pelabur asing takut melabur kerana bimbang ketulusan. Negara kehilangan peluang besar untuk berkembang. Negara yang berjaya adalah negara yang mempunyai integriti. Bila integriti hilang, kemajuan jadi perlahan. Rasuah memang masalah yang besar, tapi setiap masalah besar bermula dengan pilihan yang kecil. Pilihan untuk jujur, pilihan untuk tidak mengambil atau memberi rasuah. Walaupun kita bukanlah pemimpin yang besar, tetapi kita sendiri mempunyai peranan masing-masing. Kita boleh tolak rasuah walaupun dalam bentuk yang kecil. Contohnya, tidak menipu, tidak membeli kelebihan dan tidak mengambil jalan pintas. Jika kita mahu negara yang stabil, adil dan maju, kita perlu bermula dengan diri kita sendiri. Kita perlu berani berkata tidak kepada rasuah. Kita perlu laporkan salah laku dan kita perlu normalisasikan budaya integriti. Rasuah bukan sekadar salah, ia racun pada masa depan. Marilah kita jadi generasi yang bersih, berani dan bertanggungjawab. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.